Hello bos, selamat petang. Saya Awang Pang. Hari ini kita kedai pun ada tapak yang kereta ni, customer yang trade in punya. Tahun 2015 tahun 2015 Kia Sportage SL lah. Ini 2.0 punya. Ini all view all view. Ini kereta SUV lah. Harga jual 23,800. Kalau nak loan boleh ya. Ini loan boleh ikat. Hasil lain 7 atau 9 tahun, bulanan 500 saja. Bulanan 500. Boleh nampak cat masih okey lagi. Baru datang aja, cat semua okey. Lepas tu tayar punya bunga pun okey, banyak. Okey, tahun 2022 punya tayar. Sport rim pun banyak besar, banyak cantik. Sebab dia tepi ni kasih bijak lah naik kereta. Kalau harga cash 23,800 okey, elektronik seat memang ada bagi you. Lepas tu dia punya handle pintu semua cantik. Dia ada kasih turun bukit, lepas tu lock lah, to view ke. Sebab ini all view all view drive. Ini driving mode, tekan normal mode, sport mode, comfort. Mileage dia 156,000. Reverse camera saya ada lah. Ini original punya touchscreen player tapi kecil. Okey, lepas tu dalam semua cantik lah. Okey, boleh nampak tak ada cala, tak ada apa. Sunroof pun ada bagi you. Sunroof kat sini. Ini pakai tangan buka. Sebab selalu Korea, Kia ke, Hyundai ke, dia ada sunroof lah. Belakang macam ni. Okey, banyak cantik. Oh, ini apa? Oh, banyak cantik. Harga jual 23,800. Belakang bumper langsung. Tak ada cala. Kalau nak buat loan boleh. Boleh ikat 7 tahun kredit, bank boleh ikat 5 tahun. Tadi saya kira full loan bulanan anggaran 500. Kalau 9 tahun lagi murah lah, 400 lebih atau 300 lebih 400. Boleh tapak yang kereta ni. Tahun 2015 Kia Sportage 2.0 SL. Kalau harga cash 23,800. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari kereta SUV yang 30,000 bawah, kita sini ada sebiji. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos.